Semua dah print buku, modul? Ya. Dah. Alhamdulillah dah. Semua dah sedia insyaAllah? Nak belajar tempat? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah lana sudurana min al-aqwal. Rabbi zidna ilman wa rahman wa alimna at-ta'wil wa hdina ila alhamdulillah alamin. Syukur kita kepada Allah SWT bersama-sama untuk belajar Allah di akhir sudah berbuat harap untuk 3 topik lah. Iaitu topik, minta maaf kalau tak ada soalan, minta tolong mutekan boleh. Terima kasih. Okey. Kemudian 3 topik utama ni insya-Allah anda semua sudah boleh kuasainya selepas 4 minggu. Ni macam mana nak perkenalkan diri, perkenalkan keluarga, tanya nama sebagainya. Kemudian akan belajar tentang keluarga dan juga tempat tinggal. Jadi Ustaz ingin ucapkan selamat datang juga kepada semua orang yang sudi belajar bersama-sama dengan Ustaz lah. Perkenalkan, saya nama Muhammad Indallah bin Idris. Boleh panggil Ustaz Indallah atau Ustaz Indah atau Ustaz Muhammad, mana-mana pun boleh. Dan sudah mengajar hampir 3 tahun bahasa Arab. Ni tak silap masuk tahun keempat. Dan kita punya niat belajar dan mengajar bahasa Arab adalah satu sebab sahaja. Bagaimana boleh sediakan diri, keluarga dan juga masyarakat untuk memahami Al-Quran, kalam Allah dan juga kalam Rasulullah serta kalam ulama. Dan belajarnya saya bahasa Arab perbualan dan mengajar bahasa Arab perbualan sebab kita nak cuba faham perbualan antara Allah dan juga hamba-hambanya. Kita nak cuba faham perbualan Allah kepada hamba-hambanya. Yang ni kalam Allah ila abdihi atau ibadihi. Dan sebab itulah untuk kita faham perbualan yang lebih tinggi, kita perlu merangkak ataupun bermula dengan perbualan yang biasa. Sebab kalau tidak ada perbualan yang basic, bagaimana kita nak faham yang lebih tinggi? Itu ideanya lah. Jadi tanpa kita buang masa, kalau anda semua sudah ada modul, kita pergi kepada bacaan sama-sama. Sebab Ustaz sebenarnya kalau boleh kita nak baca ni dulu bersama-sama. So, sebelum mula apa-apa tentang sistem dan sebagainya lah. Okey. Mungkin ada sedikit perbezaan dengan anda semua punya sebab yang anda semua punya tu updated punya lah. Jadi cuba ikut Ustaz baca sama-sama. Boleh? Ini anda semua buka mic pun boleh. InsyaAllah boleh Ustaz. Yang sini mungkin agak berbeza, tapi kita bermula dengan awal dulu lah. Tak tahu sama ada anda semua punya sama ataupun berbeza. Macam sama. Sama. Okey, so ikut Ustaz baca. Kalau Mas Muki, tolong tukar Mas Muka lah. Kalau Kaifa Haluki, tolong tukar Kaifa. Okey, Ustaz baca sama. Mas Muka, Mas Muki. Mas Muki. Ismi Ahmad, Ismi Ismi Ahmad, Ismi Dara.
Syarah. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Kaifa Kaifa haluka? haluka? Kaifa haluki? Bi khair walhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluki? Kaifa haluka Wa anta? kaifa Kaifa haluka anta? haluka anta? haluka Anti. Haluka. Kan, bagus. Nah, Wa kaifa haluki anti? jadi yang asal dia masmu itu tukar kalah susunan dia. Okey. Itu sahaja yang Ustaz. Kemudian perbualan kedua. Min aina anta? Min aina anti? Min aina aina anta? Min aina aina anti? Ana. Sebelah dia. Ana min. Ana Ana min min Turkiya. Turkiya. Maaf ya kalau suara tak jelas tadi. Kemudian. Hal anta Turkiyun? Hal anti Turkiyatun? Hal anta Turkiyatun? Hal anta Turkiyatun? Naam, ana Turkiyun. Naam, ana Turkiyatun. Na'am ana Turkiyun. Na'am Ana Turkiyatun. Yang nombor 3 Ustaz punya skrin kurang. Anda semuanya ada lebih lah. Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Wama jinsiyatuka? Wama jinsiyatuki? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyun. Turkiyun. Ana Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Ana Turkiyatun. Ana min Turkiya. Okey, yang Ustaz punya ni kurang. Yang anda semua ni ada lebih lah. Baca yang anda semua punya. Hada akhi huwa mudarrisun. Hadza Hadza akhi mudarrisun. Hadihi ukhti hiya mudarrisatun. Hadihi ukhti Hiya mudarrisatun. Mudarrisatun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Hada sadiqi huwa talibun. Hadza sadiqi wa talibun. Hadihi sadiqati hiya talibatun. Hadihi sadiqati ya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ahlan Ahlan wa wa sahlan. sahlan. Baik, Alhamdulillah kita sudah selesai bacaan yang kita akan baca setiap kali kelas. Dan Ustaz akan kurangkan bacaan bila lepas anda sudah cek hafalan dan sebagainya lah. Okey, sekarang Ustaz akan terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan sistem yang kita akan buat. Seperti yang anda semua datang sebabkan sistem 3T. Okay, daripada video yang anda semua lihat yang Ustaz share dekat Facebook tu lah. Okay, apa yang kita buat daripada 3T ini adalah kita akan tanam. Yang ni perkataan-perkataan dan juga ayat-ayat bahasa Arab. Maksudnya, kita sendiri akan cuba hafal dengan sebaik mungkin. Dan yang tadi anda semua hafal, itulah yang wajib kita lancarkan. Okay. Baik. Itu yang kita wajib lancarkan. Tapi tak apa, tak perlu risau dan sebagainya sebab kita akan buat bersama-sama lah. Okay. Kemudian, minta maaf. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, boleh tutup mic ya. Ustaz ingatkan. Okay. Tanam. Kemudian selepas tanam, kita akan tutur. Maksudnya bila kita dah hafal ayat perbualan, kita akan keluarkan ayat perbualan tersebut, kita berlatih bersama dengan rakan-rakan kita.
Dan ayat hafalan yang anda semua perlu hafal, yakni untuk topik 1, banyak ni. Semua sekali banyak ni. Okay, insya-Allah. Dan anda rasa mungkin macam terlalu banyak, Ustaz? Tak perlu risau sebab kita akan fokus satu per satu. Baik. Selepas kita tutur, kita akan tubi. Sistem yang sangat simple, latihan dan pengulangan lah. Kita akan buat bersama-sama insya-Allah. Dan Ustaz ada bagi tahu yang tubi ni kita akan buat 3 ke 5 pusingan. 3 ke 5 set lah. Dan macam mana ya 3 ke 5 set dalam 14 orang ataupun 13 orang satu grup ni? Boleh insya-Allah. Sebab kita akan kecilkan kumpulan daripada 14 ke 2 orang, 2 orang. Dan Alhamdulillah Google Meet ni mampu dan juga bolehlah buat seperti itu. Jadi insya-Allah kita akan ulang proses tanam, ulang proses tutur dan juga tubi selama 4 minggu ini sehingga habis topik 3 inilah. 3 topik ni. Dan untuk pengetahuan semua, 3 topik ini kita panggil sebagai batch pertama lah. Semua ni adalah batch pertama. Dan ada sambungan selepas ketiga-tiga topik ini. Dan sambungan tersebut untuk topik ke-4, 5, 6 sampailah 16. Kalau anda nak tahu, seluruh topik ada 16 secara total. Jadi banyaklah Ustaz nak bagi tahu, tapi dalam masa yang sama banyak pun kalau anda semua fokus 3 topik utama ini, insya-Allah anda sedia untuk pergi ke peringkat yang lebih lanjut. Faham? Sebab topik 3 yang kita buat ini adalah asas yang mesti kita kukuhkan. Kalau 3 topik utama ni tidak kukuh, bahagian-bahagian seterusnya pun akan jadi sangat ataupun rasa sukar. Jadi insya-Allah Ustaz rasa semangat nak bantu anda semua boleh berbual bahasa Arab dalam masa yang singkat insya-Allah. Sebelum ni Ustaz pernah buat kelas bahasa Arab mingguan. Tapi alhamdulillah maksudnya tu tak beberapa nampak kesannya disebabkan jarak waktu kelas yang agak jauh. Jadi kita buatkan satu kursus, buatkan kelas yang jaraknya sangat dekat supaya kita ada lebih banyak pengulangan. Okay. Jadi itulah niat dia dan alhamdulillah mudah-mudahan pengorbanan masa dan juga waktu anda semua untuk hadiri kelas kali ini di akhir kita punya kursus anda semua sudah boleh berbual lah sedikit sebanyak perbualan bahasa Arab. Kalau ikutkan perbualan yang anda semua akan kuasai lebih kurang dalam 27 jenis perbualan ataupun 27 ayat perbualan. Kalaulah contoh setiap topik ada 9 ayat, 9, 18, 6, 27. Lebih kurang 27. InsyaAllah. Baik, tanpa kita buang masa, ada soalan? Ali Ujat soal? Ya, Okey. Ustaz, Ya, sila. boleh terangkan ada 3 bahagian ni yang kita baca tadi tu, kalau dia ada tajuk tu. Kalau Ustaz boleh terangkan yang tajuk tiap-tiap tu apa? Okey, Hiwarul awal, yang kedua, ketiga pun. bagus. Terima kasih. Itu adalah satu idea yang sangat cantik. Dan sebab kalau ikutkan, tak ada lah kan dia punya tajuk ataupun label. So, hiwar awal ni berkenaan dengan tanya nama khabar. Tak tahulah. Anda semua boleh letak tajuk sendiri yang lebih sesuai. Tanya nama, tanya khabar. Okay, itu yang pertama lah. Dan anda semua akan cuba hafal ayat-ayat ini insya-Allah. Kemudian hiwar kedua, boleh tulislah yang tadi. Hiwar awal, tanya nama, tanya khabar. Hiwar kedua, dari mana, orang mana. Itu dia.
Dari mana, orang mana. Hewan ketiga pula, perkenalkan abang kakak atau kawan. Ataupun abang atau kawan. Itulah, perkenalkan orang lain lah maksudnya. Itu hewan ketiga. Jadi insya-Allah untuk topik satu ini kita boleh uh, tanya nama, tanya khabar, dari mana, orang mana dan juga perkenalkan orang lain. Itu yang kita cuba untuk kuasai dalam topik satu ni lah. Okay, ada soalan lagi? Ukhti, siapa tadi yang angkat tangan? Aiman, Alia, Umar. Topik 2, 3 boleh bagi tahu tak? Topik maaf? Topik 2 dengan 3. Tadi ni topik pertama kan Ustaz? Yang kesemua yang kita baca ni adalah untuk topik yang pertama. Okay, berkenaan dengan salam perkenalan. Adapun topik 2 dengan ketiga, insya-Allah kita akan masuk nanti, iaitu tajuk keluarga dan juga satu lagi tempat tinggal. Okey. Ada soalan lain? Tak ada? Jom. Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan bahagian pertama kita sama-sama. InsyaAllah kita akan cuba, Ustaz haraplah kalau boleh, kita nak selesaikan 2 topik minggu pertama. Ustaz harap bolehlah macam tu. 2 topik kita cuba selesaikan minggu pertama. Harap boleh. Okey, jadi kita cuba insya-Allah. Pertama sekali buka muka surat 4. Okay. Yang ini kita akan baca sama-sama lah. Saya baca dahulu, anda semua ikut. Okay. Ismun, nama. Ismun, nama. Halun, keadaan. Halun keadaan. Keadaan. Ma, apa? Apa? Kaifa, bagaimana? Kaifa. Bagaimana? Anta, awak lelaki. Anta awak lelaki. Anti, awak perempuan. Anti awak perempuan. Ka, awak lelaki. Ka awak lelaki. Ki, awak perempuan. Ki awak perempuan. Bi khair, baik. Baik. Ana, saya. 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 Bukan he. Kita baca macam alif di bawah tapi i. Saya. Kalau alif di bawah i, tapi kalau tak ada alifnya jadi i. Bacaan baris bawah je. Saya. Okay. 7, 8 macam mana Ustaz? Maaf. Yang nombor 7, nombor 8 ulang. Nombor 7 dan 8 boleh baca sama-sama. Ka, awak lelaki. Ka awak lelaki. Ki, awak perempuan. Ki awak perempuan. Okay, ada soalan bahagian ni? Tak ada. Okay. Jadi untuk pertama sekali Ustaz, kita sorry, Ustaz. bagi. Ya, saya. Saya yang nombor 10 tu Ana. Lepas tu yang nombor 11 saya tu I. Maksudnya apa untuk perempuan lelaki? Is it ke apa? Bukan. Ana dan juga I dua-dua untuk lelaki perempuan. Cuma bezanya adalah nanti kita tengok dalam perbualan. Contoh Ana akhun, contohlah kan. Ana akhun atau ana mudarrisun. Ini tak ada dalam perbualan tapi lebih kurang. Ana mudarrisun. Maksudnya saya seorang guru. Okay. Ana mudarrisun.
Lepas tu contohnya model risi. Model risi. Nampak tak? Asal dia model lisun. Lepas tu dia tambahkan dengan ya. Jadi maksudnya cikgu saya. Model lisun tu maksudnya cikgu lah. Okay. Ana model lisun, saya cikgu. Model lisun tambah dengan i jadi model risi. Mana tak Jadilah perlu dia anak lah. tak perlu ana. Jadi cikgu saya. Okey. Model Maksud yang lisun berbeza. Cikgu saya dan saya cikgu. beza. Maksud kalau saya cikgu, saya lah cikgu. Kalau model risi, yakni cikgu saya. Saya nak cerita pasal cikgu saya. Okey, berbezalah. Jadi kalau nak letak saya dekat perkataan lain, letaklah atau gunalah i. Yang mana kita akan contoh buat nanti, nama saya. Nama saya macam mana? Tadi ismun. Tambah dengan i. Jadi ismi. Nama saya. Okey, jangan sebut ismun ana. Nama saya. Itu tak tepat lah. Okey, sekarang Ustaz bagi ruang untuk anda semua tulis. Bagi siapa yang tak biasa menulis, sekaranglah waktunya untuk anda semua menulis. Ustaz bagi 5 minit. Bermula sekarang. Dan Ustaz Semua bagi tahulah 23 semua lah. itu. Yang selebihnya tu Ustaz tinggalkan untuk kerja rumah lah. Okay, dalam masa 5 minit ni cuba mana yang sempat. Okay? Ustaz, maksudnya tulis balik ayat yang ismi halun tu tulis betul. balik. Tengok Dekat Ustaz ulangan kat 1, 2, depan. 3 tu. Ya, Okey. betul. Ismun. Tulis sekali dengan barisnya lah. Okey. Halun. Ma. Dan latihan menulis ini sangat-sangat penting sebab Allah akan ajarkan kita sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita tak biasa membaca pun, insya-Allah dengan mula menulis huruf-huruf Arab, kita akan tahulah. Anta, anti. Kini. Pemil. Nama. Sambil anda semua tulis, kita renungkan sedikit ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, yakni bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Kemudian bacalah dan Tuhanmu itu maha mulia ataupun memuliakan. Yang mana dia telah mengajarkan dengan pen. Yang mana dialah mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ataupun sesuatu yang manusia tidak tahu. Jadi kalau perasan dalam surah Al-Alaq, ayatnya bermula dengan surah baca. Kemudian baca lagi. Kemudian Allah ajar menulis, dan daripada menulis tersebut, Allah ajar manusia sesuatu yang manusia itu tidak tahu. Jadi penulisan sangat-sangat pentinglah selepas pembacaan. InsyaAllah Allah ajarkan kita sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, sambil-sambil tu kalau ada soalan nak tanya boleh. Okay. Ustaz bagi 5 minit sebab mungkin ada yang tak pernah tulis bahasa Arab. Adakah yang tak pernah tulis bahasa Arab? Cuba angkat tangan. Dah lama tak tulis. Dah lama tak tulis. Nak tulis 3 kali ke sekali lah?
Yang ni ada lagi 1 minit lebih, boleh mula tulis yang lain lah. Kalau boleh habiskan. Nah, Ustaz nak tanya, ya sila. bi khair tu hanya merujuk kepada sihat kan? Dia tak sama dengan taib dengan na'am, betul? Uh, Ke kita boleh jawab juga bi khair? Tak boleh kan? Dia tak sama dengan taib uh, dengan na'am kan? Walaupun dia baik kan? Ustaz kurang pasti bahagian tu. Tapi biasanya kita jawab untuk baik, kita guna bi khair. Oh boleh juga. Bukan Bi khair. bi khair tu bukan sihat. Bukan sihat je. Bukan macam La. Khair tahu tak? maksudnya baik. Oh maksudnya boleh bi khair tu dia sinonim dengan na'am dan taib. Betul. Cuma penggunaan bi khair, kita tak boleh kata bi tayyib. Okay. Tak. Lain. Bukan. Lain sudah. Faham. Tapi maksudnya kalau orang tanya tak macam sesuatu kita cakap na'am, ya kan? Ya kan? Baik kan? Kita cakap na'am, taib. Kita boleh sebut tak tukar dengan bi khair? Boleh? Ada macam tu? Boleh macam tu? Contohnya kaifa haluka ana tayyib. Boleh. Ana jayyid. Yang ni tak ada masalah. Contohlah orang tanya, awak apa khabar? Kaifa haluk? Kita cakap tayyib. Alhamdulillah baik. Tayyib insyaAllah. Tayyib yang ni bagus. Bukan maksud kalau macam awak dah siap kerja ni ke? Kita jawab na'am, tayyib. Tapi boleh ke na'am dengan tayyib tu bukan jadi bi khair? Itu maksud saya. La. Tak boleh. Okey. Tengok, yang tu tak sesuai. Kan. Itulah maksud saya tadi. Okey, faham. Okey, bagus Ustaz. Aywa, semua dah siap tulis? Ada yang tak sempat ke? Dalam masa 5 minit untuk settlekan 11 ayat, 11 perkataan tadi. Siap untuk Ada? sekali tulis lah. Ke nak 3 kali? Sebenarnya tulis ni sampai 3 kali. Okey, sebab penulisan ni kita buat untuk mereka yang tak biasa menulis, untuk mula menulis. Kalau orang yang dah biasa menulis, tak apalah, 1 kali cukup kot. Tapi sebab penulisan ni sangat-sangat penting, sebab kita perlukan gambaran perkataan tersebut. Okey, kita perlukan gambaran perkataan tersebut. Maksudnya, insya-Allah, perkataan-perkataan ini, ismun, halun, akan ada di dalam kita punya memori. Jadi sebab itulah Ustaz minta untuk menulis. Kalau yang tak biasa menulis, tulislah sampai 3 kali pengulangan. Okay, kalau tak sempat dalam masa 5 minit, tambahkan waktu tu, dibuat di rumah lah, selesaikan. Okay. Tapi kalau yang dah biasa menulis, tak apa. Bukanlah untuk anda buat, tapi kalau ada waktu lapang, apa salahnya? Aywa. Kemudian kita boleh ke muka surat 5. Di muka surat 5 ini adalah namanya bantuan hafalan. Ustaz buat bantuan hafalan ini semata-mata untuk bantu mereka yang susah nak ingat perkataan-perkataan Arab. Tanpa kita buang masa, kita boleh cubalah untuk buat. Ustaz bagi contoh. Masa kita mula-mula nak cuba buat ini, perhatikan dia ada 3 bahagian. Perkataan dan juga maksud itu bahagian pertama. Kita nak letak mana yang bahagian kedua? Bolehlah. Yang warna hijau, tanda tik itu bahagian kedua. Dan bahagian yang ada tulis baca 5 kali, cuba ingat Melayu Arab lepas 10 minit ini, bahagian ketiga. Jadi terbalik sikit. Okay. Ustaz rasa kena betulkan kot dia punya ni nanti. Jadi ada 3 bahagian. 1, bahagian perkataan Arab dan juga terjemahannya. Kemudian ada bahagian kita panggil bahagian bini set lah, ataupun pusingan.
Macam orang biasa angkat berat apa semua, dia akan buat 10 kali push up, dia akan buat 10 kali sekian, dia akan buat 10 kali sekian untuk latih dia punya apa nama? Otot. Kan? So kita insya-Allah akan cuba buat 5 pusingan lah juga. Untuk latihan-latihan baca dan juga terjemah maksud, ingat perkataan dan sebagainya lah. Pada bahagian C. Okey? Nah. Jadi cara dia bagaimana Ustaz tunjuk. Perhatikan bahagian A. Kalau, minta maaf Ustaz tutup mic dulu ya. Nah. Kalau anda semua rasa sangat susah untuk hafal. Alamak, 10 perkataan, 11 perkataan. Banyak sangat Ustaz. Ya. Memang wajib kita kalau nak belajar bahasa Arab, berbual, perkataan-perkataan itu mesti ingat, mesti tahu, mesti biasa guna. Itu wajib lah. Jadi untuk selesaikan masalah anda semua yang tidak biasa dengan perkataan-perkataan Arab, gunakan cara ini insya-Allah. Jadi, fokus pada bahagian A. Pilih berapa perkataan sahaja. Pilih berapa perkataan yang anda nak cuba ingat dalam satu sesi. Kalau dapat ingat 11 dalam satu sesi, okey lah, tak ada masalah. Kalau dapat ingat separuh sampai 5 je pun lebih baik. Contohlah kita ambil 3 je dulu sebagai contoh. Maksudnya 1 sampai 3. Oops. 1 sampai 3. Nah. Jadi kita cuba fokus. 1 ismun, halun, keadaan dan juga ma apa. Okay. So kalau sudah pilih berapa perkataan yang kita nak cuba ingat, kita lihat bahagian set pusingan. Pastikan kita nak selesaikan pusingan yang pertama lah. Okay. Dekat set pusingan bahagian B tu, bahagian pertama tu yang hijau yang pertama lah. Okay. So kita lihat dekat situ. Okay. Kemudian kita pergi bahagian C dan kita cuba buat. Okay. Cuba ikut Ustaz lah. Senang sikit kalau ikut. Nampak contoh. Okay. Kita akan baca 5 kali. Ismun nama, ismun nama, ismun nama, ismun nama, ismun nama. Ismun nama, ismun nama, ismun nama, ismun nama, ismun nama. Halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan. Halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan, halun keadaan. Ma apa, ma apa, ma apa, ma apa, ma apa. Ma apa, ma apa, ma apa, ma apa, ma apa. Okay, proses pertama selesai. Cuba tutup, jangan tengok buku, tengok skrin sahaja. Jangan jeling-jeling dan sebagainya. Kita cuba tanya diri kita balik. So maksudnya bahagian baca 5 kali tadi kita dah settle. Jangan guna pen jugalah, guna pensel. Sebab nanti nak padam. Baca 5 kali tadi kita dah selesai. Sekarang cuba ingat. Masih ingat lagi tak apa yang saya baca 3 perkataan tu? Ada gambaran perkataannya ke tidak? Masih ingat maknanya ke tidak? Kalau ada, cubalah sebut. Ikut Ustaz. Ismun, cuba ikut Ustaz. Ismun nama, halun keadaan, ma apa? Ismun nama, halun keadaan, ma apa? Okay, kalau ingat, tik. Kalau tak ingat, kita bulat. Saya ingat ismun je. Ismun nama apa ya yang tengah-tengah tadi tu? Ismun Tak ada nama, gambaran. Halun keadaan. Kalau tak dapat gambaran, okey, sama ada tulis bulat lah. Tulis bulat kat situ. Kalau tak, ingat. Oh, saya ingat ismun nama je. Tengah-tengah tak ingat. Nak buat apa? Sama ada tulis pangkah ataupun bulat. Okay, tak kisahlah. Sebab apa nak kena tulis pangkah ke bulat? Supaya kita tahu apa dia yang kita tak ingat tu. Oh, halun yang keadaan. Jadi nanti masa buat tu, sediakanlah satu buku ke apa. Okay.
Satu buku apa untuk tutup bahagian perkataan yang kena ingat tu. Itu idea dia lah. Untuk bahagian perkataan yang kena ingat tu. Masa cuba ingat. Okey. Sekarang kes dia, contoh kita dah ingat semua, kita pergi proses seterusnya pula. Melayu ke Arab. Lagi bagus tak tengok perkataannya. Lagi bagus tak tengok perkataannya. Maksudnya apa ya 3 perkataan tadi yang saya baca perkataan Melayunya. Lepas tu boleh tak saya ke Arab? Ada tadi 3 apa dia? Nama, keadaan dan juga apa. Nama, ikut Ustaz. Nama, keadaan dan apa. So kita tukar Arab. Baca sama-sama. Nama ismun. Nama ismun. Keadaan halun. Keadaan halun. Apa ma. Apa mak? Kalau dapat ingat semua, alhamdulillah. Kalau tak, buatlah macam tadi. Bulatkan. Oh, saya tak ingat keadaan. Keadaan apa je? Oh, halun. Nanti cuba buat ulang proses dia. Sampailah okey. Kemudian yang ada namanya proses lepas 10 minit. Contohnya, contoh mudah lah bahagian 10 minit ni. Maksudnya kita pergi kepada bacaan seterusnya. Yakni, kaifa sampailah anti contohnya. Daripada kaifa sampai anti. Kita buat. Anta, awak, anti, awak. Okey. Minta maaf, Ustaz mute sekejap ya. Nak bagi penerangan. Okey. Mana tadi Ustaz cerita? Contohlah. Ni kan ada nama proses lepas 10 minit. Jadi nak buat macam mana? Contohlah anda semua pergi hafal 4 ke 6 pula. Dan anda semua buat proses macam Ustaz tunjuk tadi. Okay. Biarlah kita tunjuk contoh terus. Ikut Ustaz baca. Sebab kita sekarang cuba buat proses baca sampai Melayu ke Arab. Okay. Jadi kita ulang baca 5 kali ni dulu. Naam. Kaifa bagaimana, kaifa bagaimana, kaifa bagaimana, kaifa bagaimana, kaifa bagaimana. Cuba ikut. Anta awak lelaki, anta awak lelaki, anta awak lelaki, anta awak lelaki, anta awak lelaki. Anti awak perempuan. Anti awak perempuan. Anti awak perempuan. Anti awak perempuan. Okey, kira sudah selesai baca 5 kali. Okay. Sekarang tutup. Semua tutup. Jangan tengok depan je. Masih ingat lagi tak 3 perkataan yang baru je kita baca tadi? Apa yang pertama? Tak. Betul. Anta anti. Ya. Kaifa bagaimana? Anta awak lelaki, anti awak perempuan. So kalau ingat tik. Lepas tu cuba Melayu ke Arab. Boleh tak saya ingat balik apa Melayu yang saya cuba ingat tadi? Bagaimana awak lelaki dan juga awak perempuan. Okay, bagaimana? Kaifa. Awak lelaki, anta. Awak perempuan, anti. Kalau ingat, tik semuanya sekali. Kemudian, jangan terus pergi ke yang ni. Jangan habiskan. Kita, ni lepas 10 minit ni cuma idea sahajalah. So, sebelum kita pergi ke nombor 7 sampai 9, kita cuba ingat balik. Saya ingat balik tak yang 1 hingga 3 yang saya baca tadi?
Apa 3 yang awal-awal saya cuba hafal tadi? Ada Ismun, ismun, Ismun nama, halun halun keadaan dan juga ma. apa. Kalau lepas 10 minit tu ingat, tik. Kalau tak, tengok baliklah. Oh, ada 3. Ismun, halun dan juga ma. Kalau tak ingat, tolong tik lah. Tak ingat. Supaya kita boleh ulang balik nanti. Okay. So kalau sudah lepas 10 minit, kita tik dekat set pusingan ini. Set. Saya dah buat satu pusingan. So nanti nak kena cuba buat pusingan kedua, ketiga, keempat dan kelima lah. Banyak, tapi yang paling minimum adalah sudah boleh kenal perkataan maksudnya apa. Paling minimum adalah sudah boleh kenal perkataan ataupun sudah ada gambaran lah perkataan itu maksudnya apa. Itu minimum kita punya idea lah. Dan proses yang kita cuba buat ini adalah proses yang kita gunakan semasa hafal Al-Quran sebenarnya. Okay. Semasa hafal Al-Quran, dia akan buat berkali-kali pusingan. Dan kalau ikutkan sini sampai 5 kali pusingan, memang terlalu banyak lah sebenarnya. Okay. So at least sebab ada orang dia tak biasa menghafal. Tapi sebenarnya kalau perkataan Arab wajib menghafal. Kalau tidak, tak boleh lah nak berbual. Kan? Baik, jadi insyaAllah ini adalah satu proses yang kita harap anda semua boleh cuba buat nanti di rumah sendirilah. Okay. Jadi Ustaz tinggalkan yang selebihnya kepada anda semua. Okay, ada soalan? Tak ada? Ada soalan tak? Tak ada Okey. Ustaz, tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tiada, kita pergi kepada perbualan yang pertama sekali muka surat 6. Ikut Ustaz bacalah. Assalamualaikum. Dah buka muka surat 6 ke 6? Dah. Dah. Okey. Ikut Ustaz baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Sa'id. Masmuka. Ismi Ismi Sa'id masmuka. Ismi Yusuf. Ismi Yusuf. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Bikhair. Walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Bagus. Bawahnya pula perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Aminah. Masmuki. Ismi Aminah masmuka. Ismi Rawdah. Ismi Rawdah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Bikhair walhamdulillah. Okey, sekarang Ustaz bagi waktu 5 minit untuk anda semua cuba terjemah. Kalau ada soalan boleh tanya. Kemudian Ustaz minta maaf, Armi Suzana, betul ke namanya? Armi Suzana? Ya, betul. Ada problem pada device Ukhti Armi. Okay. Ustaz nak bagi tahu lah, tu je. Sebab ada pantulan suara Ustaz lah. Dan biasanya pantulan suara disebabkan ada masalah device. So cadangan. Saya tak tahu nak betulkan macam mana ni. Okey, cadangan Ustaz adalah
sama ada pakai earphone. Sebab kalau tak pastilah, sama Ustaz rasa gambaran pendapat, sebab dia macam guna laptop ke apa ya? Laptop ke? Hilang. Mana? Oh, hilang. Belum Dia sempat keluar bagi kot. cadangan. Dia dah Dia keluar dah. Ada keluar, Okey, dia tak masuk apa. balik kot. InsyaAllah. Sebab nak bagi cadangan dan tanya. Sebab kadang dia disebabkan device. Jadi device dia perlu tukar yang lebih sesuai lah. Ataupun mungkin kena pakai earphone ataupun apalah. Saya rasa kena pakai earphone, Ustaz. Ya, betul. Earphone sebab kadang device dia rakam balik suara yang keluar daripada speaker. So dia dah masuk balik. Dah masuk dah. Mana tadi? Naam, Ukhti Armi. Ustaz nak cerita tentang ada sesetengah device dia pergi rakam balik suara yang keluar. Contoh macam suara Ustaz kan, dia rakam balik suara Ustaz. Maksudnya Ustaz boleh dengar lah suara Ustaz sekali. So cadangannya ialah sama ada pakai earphone ataupun tukar device yang lebih sesuai. Sekarang pakai laptop ke handphone? Saya pakai phone sebab laptop saya ada masalah tadi. Sebab tu saya bila nak saya tadi terkeluar kan. Jadi saya memang macam confused, tahulah phone kecil kan. Lepas tu saya punya headphone saya tak ingat lah saya letak kat mana. Jadi Tapi hari testing. ni minta maaf lah Ustaz, bergema saya tak tahu macam mana nak betulkan ni. Tamam, fine tu. Tapi sekarang macam dah tak ada. Cuba testing balik. Cuba buka mikrofon balik. Testing. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Mungkin sebab kena keluar masuk balik ataupun macam mana. Ya mungkin lah. Mungkin. Sekarang dah okey dah. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Okay, boleh cuba terjemah. Kalau ada soalan ke apa boleh tanya, okey? Waktu dan kan? Waktu dan, betul. Okey, Alhamdulillah. Sekarang kita akan cuba terjemahkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita jelaslah maksudnya. Selamat sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam. Ini pun maklum. Dan ke atas kamu kesejahteraan, keselamatan. Okey. Nazirul Fikri, betul kan? Muhammad Nazirul Fikri namanya. Ya, betul. Ismi Sa'id, Masmuka maksudnya? Nama saya Said. Siapa nama kamu? Okey, siapa nama kamu? Masmuka kita dalam bahasa Melayu panggil siapa lah.
Tapi sebenarnya kita ikut bahasa Inggeris punya terjemahan, yakni what ataupun apa. Apa Cuma kalau dalam bahasa kita panggil siapa lah. Kan? Cuma mak itu ialah apa. Okey, bagus. Ismi Yusuf. Dah tahu dah tadi Ismi Said, nama saya Said. Jadi Ismi Yusuf, nama saya Yusuf. Okay, sekarang kita minta Ukhti Nulisya cuba. Kaifa haluka? Bagaimana keadaan awak? Betul. Bagaimana kaifa halun, keadaan ke awak? Bagaimana keadaan awak? Nampak tak macam mana dia sambung halun dengan ka? Jadi haluka. Tanwinnya dihilangkan. Okay, kita teruskan. Ukhti Nulisya boleh terjemah. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka ant? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan awak? Okey, yang ini beri perhatian. Baik, alhamdulillah. Ini baik dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta? Dia sama dengan sebelum ni. Bagaimana keadaan awak? Cuma anta di sini kita boleh faham dalam bahasa kita dengan gaya kita tanya orang tu balik lah. Contoh, saya tanya Ukhti Nulisya, awak apa khabar? Ukhti Nulisya jawab, baik, alhamdulillah. So Ukhti Nulisya tanya Ustaz balik, awak pula apa khabar? Ustaz pula apa khabar? Ada perkataan Ustaz. Cerita Ustaz. Ya, ni lebih kurang macam tu. Nak jadi ceritanya ada dia punya pula. Awak pula apa khabar? Dan perkataan pula tu tak adalah dalam bahasa Arab. Tapi tukar ke gaya bahasa macam ni. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anti? Wa kaifa haluki anti? Mana kata tak guna dan dua kali lah. Macam mana dan? Kan walham, wakai. Dan. Kalau ikut bahasa Arab dia guna dan tu dua kali lah. Yang mana satu dua kali, minta maaf? Bi khair walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka, dan bagaimana keadaan kamu. Betul? Okey, sebenarnya Ustaz nak bagi tahu wa kaifa haluka anta, ada wa dan juga anta itulah yang kita boleh faham dengan makna gaya kita kata pula. Pula. Macam contohnya kita yang ni sebenarnya banyaklah benda lain kita boleh cuba. Yang ni adalah salah satu. Dan awak pula apa khabar kan? Dan banyak lagi lain. Contoh, awak pula dah makan ke? Kan? Ada lagi benda lain. Okey. Awak pula belajar apa? Okey. Dan banyak. Dan untuk buat guna pula nanti, yang ni sama, awak semua akan jumpa, kita akan guna gaya yang sama. Okey. Faham. Wa madza tadrusu anta? Wa madza tadrusina anti? Tu nantilah, bukan sekarang. Dan anda semua akan biasa, insya-Allah. Okey. Sekarang untuk perempuan pula. Okey. Akhi Munawir boleh cuba? Akhi Munawir boleh try? Tak? Tak? Betul kan namanya Munawir? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, Ismi Aminah Masmuki. Ismi Aminah Masmuki. Nama saya Aminah. Apa nama awak? Ismi Raudah. Ismi Raudah. Nama saya Raudah. Bagus, terima kasih banyak. Ahsanta. Okay, sekarang kita try tanya satu orang. Ukhti Rafidah, boleh cuba? Kaifa haluki bi khair walhamdulillah wa kaifa haluki anti? Kaifa haluki, apa khabar? Bi khair walhamdulillah wa kaifa haluki anti? Saya baik, alhamdulillah. Dan bagaimana pula dengan kamu? Lebih kurang macam tu. Alhamdulillah. Wa bi khair walhamdulillah, baik alhamdulillah. Bagus. Masya-Allah.
Kalau ikut terjemahan ke bahasa Melayu yang kita faham adalah apa khabar lah. Apa khabar. Tapi jangan kita terjemah apa khabar itu ke bahasa Arab secara bahasa kita pula. Sebab kita faham apa ma khabar, yakni khabar. Ma khabar. Ada je guna ayat tu tapi kebiasaan guna yakni kaifa haluk. Tapi ada perkataan amniyah, dia tak guna kaifa haluk lah, dia guna shlonak. Ada guna apa lagi Ustaz tak tahu. Banyak lah Ustaz tak tahu amniyah. Tapi fushah, kita belajar fushah, kita wajib lah. Sebab fushah dia akan bantu nanti untuk faham amniyah. Okey, apa pun. Terus kepada muka surat 7. Di sini Ustaz tinggalkan anda semua untuk hafal. Okey. Apa pun ikut Ustaz baca sama-sama. Masmuka masmuki. Ismi Ahmad ismi Sarah. Kaifa haluka kaifa haluki. Bi khair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta wa kaifa haluki anti. Bahagian latihan tulis ni Ustaz tinggalkan kerja rumah untuk anda tulislah. Dan hafalan Arab yang ini anda semua wajib ingat. Sebab besok kelas ada tasmiah. Besok kelas ada tasmiah. Jadi Ustaz akan dengarlah seorang-seorang punya hafalan. Kemudian untuk bantuan hafalan di muka surat seterusnya, muka surat 8, ini samalah kita punya proses hafal. Ada baca 5 kali, ada cuba ingat, ada Melayu ke Arab dan juga ada selepas 10 minit. Kalau sudah cuba proses, tik lah. Tik. Lepas tu cuba ulang lagi untuk proses kedua, set ketiga, set keempat dan kelima. Ada soalan? Tak ada. Kita belum sempat untuk buat latihan perbualan sebab kita masih sedang kumpulkan ataupun tanam perkataan dan juga ayat perbualan. Jadi Ustaz minta anda semua bersabar supaya macam contohnya, saya sudah ada basic, Ustaz ajar basic sangat ni, tak sesuai untuk saya. Tolong bersabar. Sebab bila anda semua sudah ada ayat hafalan, kita bukan je akan guna perbualan yang kita hafal tu. Sebab itu cuma level 1. Ustaz panggil level 1 hafalan template. Yang kita, contohlah ada di antara kita dah ada basic. Yang dah ada basic ni Ustaz jamin bahagian level 2 pun masih tak lancar. Tapi level 2 ni tak complete kalau tak ada level 1. Level 2 ni tak complete kalau tak hafal lah. Jadi yang dah ada basic, yakni insyaAllah hafalan lancar lah. Cuma tolong betul-betul lancar. Kalau yang tak ada basic, mulakan untuk cuba menghafal. Dan kita akan pergi ke level 2 sama-sama juga insyaAllah. Apa yang ada dekat level 2 ni? Level 2 kita akan ubah konteks atau tambahlah. Biar Ustaz bagi spoiler sikit. Cuba buka muka surat ke apa nama 19. Di muka surat 19 anda semua akan nampak keluarga saya lah. Ada atuk, nenek dan sebagainya. Tadi baru saja kita belajar tentang apa nama kamu, bagaimana keadaan kamu. InsyaAllah dalam level 2 kita akan tukar konteks kepada apa nama atuk kamu,
bagaimana keadaan atuk kamu? Apa nama nenek kamu? Bagaimana keadaan nenek kamu? Bunyinya senang. Tapi bila nak cuba buat, ramai yang Gagap. yang gagal. Betul. Untuk Mas Muki, khalas, jayid. Alhamdulillah. Tapi nak tukar apa nama atuk kamu, nenek kamu, benda tu mudah je sebenarnya. Cuma tak biasa. Okay. Jadi Ustaz nasihatkanlah. Mungkin ada yang rasa, alamak, kelas pertama ni basic sangat lah Ustaz. Tak, jangan. Sebab ada namanya level 2. Iaitu khas untuk kita semualah. Okay. Yang basic dan juga yang tak ada basic. Sebab kita akan bergerak sama-sama sampai boleh dan juga mampu, insya-Allah. Okay. Dan level 2 ni ada pada semua perbualan yang kita akan hafal lah. Okey, jadi sampai sini dulu insya-Allah kelas kita. Ada soalan? Mafi soal. Ya ni, pembelajaran kita mudah. Yang bahagian yang Ustaz nak ingatkan adalah besok kita akan buat hafalan lah, tasmi'. Okay. Jadi Ustaz, yang tolong tasmid, hafal. sorry Ustaz, yang tasmid tu yang apa yang kita belajar hari ni lah kan? Betul tu. Yang Ustaz minta, okey, buka muka surat mana tadi? Muka surat 4. 7 dengan 8. Oh. Ustaz nak dengar muka surat 7 dengan 8. Dua-dua tu sama. Mas Muka. Ya. So nanti Ustaz akan dengar contohnya Akhi Nazir. Apa hafalan hiwar 1? Topik 1 hiwar 1. Jadi akan sebutlah Mas Muka, Mas Muki, Ismi Ahmad, Ismi Sarah, kaifa haluka, kaifa haluki, bi khair walhamdulillah, wa kaifa haluka anta, wa kaifa haluki anti. Tu daripada hafalan lah. Okey? Dan Ustaz harap kalau anda semua tak ingat perkataan pun tak apa buat masa ni, yang penting hafalan tasmid tu. Okey? Maksudnya tu kan ada bahagian hafalan perkataan, itu alat bantuan je. Tapi yang paling penting tasmid ni. Okey? Sebab nanti kita nak guna dalam perbualan. Mungkin besok kot kita cuba. Kita cuba pecahkan grup. Okey, jadi sampai sini dulu kelas kita. Ustaz ingin ucapkan terima kasih sekali lagi sebab hadir. Dan kita akan jumpa besok pagi lagi sekali lah, insya-Allah. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.